Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Bantuan tunai budi diesel dinaikkan kepada RM300 mulai 17 Mac. Kerajaan mengumumkan peningkatan bantuan tunai secara interim bagi penerima budi diesel individu dan budi diesel agri-komoditi daripada RM200 kepada RM300. Kementerian Kewangan dalam makluman di media sosialnya memaklumkan pengumuman itu melibatkan tambahan sebanyak RM100 bagi setiap penerima mulai 17 Mac 2026. Menurut MOF, ia sebagai langkah segera kerajaan bagi membantu meringankan beban kewangan pengguna diesel, khususnya susulan kenaikan harga minyak global. Bantuan budi diesel merupakan inisiatif kerajaan untuk menyasarkan subsidi secara lebih bersasar kepada individu dan sektor agri-komoditi yang bergantung kepada penggunaan diesel, termasuk petani, pekebun kecil dan pengusaha berkaitan rantaian makanan. Pada Rabu, MOF memaklumkan bahawa harga baru bahan api itu dinaikkan kepada RM5.52 seliter untuk semenanjung Malaysia dan kekal RM2.15 seliter bagi Sabah, Sarawak dan Labuan bagi tempoh 26 Mac sehingga 1 April 2026. Kerajaan turut menegaskan komitmen berterusan untuk memastikan kebajikan rakyat terus dilindungi, di samping mengekalkan keseimbangan fiskal negara dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang tidak menentu.